Rahsia. Okey, kalau nak tahu macam mana, kena tengoklah setiap minggu kan. Dan pastinya Gempak bersama dengan siapa lagi? One and only Kak Lina lah. Siapa lagi? yang Malaysia Love tak? Kak Lina jadi host big stage ni. Malaysia Love tak? Love lah kakak. Okey, kita tanya Kak Lina lah. Untuk peserta kali ni kan, macam mana Kak Lina tengok? Okey. Hello. Okey, yang paling love sekali Kak Lina tak sabar nak tengok persembahan mereka di minggu yang pertama. Kalau tadi tu macam tak puas lagi dan Kak Lina pun tak boleh nak menjuri. Oh, jadi juri tiba-tiba. Jadi Kak Lina masih lagi tak sabar nak tengok persembahan mereka di minggu yang pertama. Macam Kak Lina cakap tadi, walaupun di konsep minggu yang pertama Kak Lina nak mereka semua perform macam final. Sebab semua dah sedia maklum minggu pertama dah ada penyingkiran. Jadi sekiranya mereka ingin mendapat tempat dalam big stage, pentas yang besar ini, mereka kena buat sehabis daya. Dan Kak Lina mengharap sangat mereka buat yang terbaik sebab ramai yang nak masuk big stage tapi belum ada rezeki, dan mereka ni dah ada rezeki, jadi buat yang terbaik. Sebagai seorang selebriti juga penyanyi kan, apa nasihat Kak Lina untuk diorang? Kak Lina mengharapkan mereka buat terpaling baik sebab mereka ramai. Jadi mereka kena bersaing di antara satu sama lain. Jadi apa yang mampu Kak Lina bagikan tips kepada adik-adik Kak Lina ni, buat yang terbaik, practice, exercise, cukup tidur, fokus dan buat yang terbaik. Kak Lina, kita nak tengok lah gandingan Kak Lina kali ni dengan Rina kan. Apa kelainan yang bakal Kak Lina bawakan? Rahsia. Okey, kalau nak tahu macam mana, kena tengoklah setiap minggu kan. Dan pastinya insya-Allah lah kami akan cuba menghiburkan hari Ahad anda. Macam tu. Tapi takkanlah setiap minggu kita tak nyanyi, kena nyanyi setiap minggu. Lain sikit lain nak tanya. Okey, raya Kak Lina macam mana tahun ni? Ya Allah ya, meriah betul. Bukan main kita. Kita beraya dekat Kuala Kerai, belah suami Kak Lina. Raya ketiga kita dah balik ke KL. Raya keempat kita dah balik kampung ke Tanjung Malim. Kiranya memang betul-betul beraya. Sebab apa? Sebab itulah masa yang Kak Lina ada. Sebab lepas raya Kak Lina dah mula bekerja sampailah hujung tahun insya-Allah. Alhamdulillah yang nombor satu kan. Okey, Kak Lina nak tanya. Kak Lina tahu tak Kak Lina viral sebab Kak Lina kongsi pasal dengan suami tu? Ya ke? Kak Lina tahu ke tak? Detik-detik perkenalan dengan Shuban. Oh ya ke, yang itu yang ada OST macam-macam tu. Memang kelakar lah. Sebenarnya kan Kak Lina rindu nak buat live balik dengan diorang. Sebab ramai tanya Kak Lina bila nak buat live sebab Kak Lina sibuk sikit. You ke viral ke ya? FYP? Ya. Kita pula nombor 1. Kalau nombor 8 tak. Okey, untuk adik-adik Kak Lina semua yang berentap di pentas sebesar big stage, buat yang terbaik, usaha. Yang paling penting kita nak anda buat yang terbaik untuk kepuasan diri anda. Mungkin dah lama korang semua impikan untuk berada di pentas besar big stage, dan inilah masanya. Jadi buat yang terbaik. Okey, yang paling penting fokus. Okey, all the best.